Pulau Depok yang sangat cantik tu. First pulau kami pergi ialah Sapi Island. Yang ni kami pergi untuk buat parasailing. Aktiviti ni kami add on tau dalam trip Daeng. Tak menyesal add on, dah murah and best pula tu. Lepas tu kami pergi. The part is on the left, you got this amazing garden view with so many flowers, and on the right, you can literally see mountains. Kat sini ada sungai yang view background Gunung Kinabalu. Cuma puncaknya tak jelas waktu aku datang sebab hujan. But just being in the park was already an experience on its own. After that, we checked out at the hotel and made our way back to Kota Kinabalu. Mereka datang ke Malaysia dengan jangkaan biasa, tempat cantik, pemandangan menarik dan pengalaman yang okey. Tapi bila mereka sampai, reaksi mereka berubah. Ada yang terdiam, ada yang tersenyum tanpa sebab, dan ada yang tak berhenti melihat sekeliling seolah-olah tak percaya. Persoalannya, apa sebenarnya yang membuat tempat di Malaysia begitu mengejutkan di mata mereka? Ramai orang luar tak menjangka Malaysia punya keindahan yang begitu pelbagai. Dari pantai jernih, hutan hijau hingga bandar moden, semuanya ada dalam satu negara. Apa yang mereka lihat bukan sekadar cantik, tapi lengkap. Dan bila sesuatu itu melebihi jangkaan, disitulah muncul rasa terkejut yang sebenar. Kak Farid pergi 18 tempat menarik dekat Sabah dalam masa 4 hari 3 malam. Siapa yang ada plan nak pergi Sabah tahun ni, boleh save video ni siap-siap, okey? Kepada yang duk tanya daripada hari tu lagi, Farid DIY ke ikut ejen? Ni dia, Farid make trip daripada Daeng Travel. So, tempat yang pertama ialah Rumah Terbalik. Yang ni terletak dekat kawasan Tamparuli, Sabah. Dekat sini ada banyak foto spot terbalik yang hampa boleh ambil gambar. Ada hutan terbalik, pasar terbalik, toilet terbalik dengan kereta terbalik pun ada. Bergambar dekat luar je boleh. Katanya barang-barang dalam tu semua real. Lepas tu ada juga tempat untuk beli souvenir. Tempat kedua ialah Jabatan Gantung Tamparuli, masih lagi dekat kawasan yang sama. Dekat sini boleh tengok persembahan, ada tarian tradisional Sabah sambil mereka bermain alat muzik tradisional Sabah. Kita pun boleh try main tau. Sebelum tengok persembahan tadi tu, mereka ada explain juga tau sejarah keseluruhan pembinaan jambatan. Sangat menarik dan menyeramkan. Tempat ketiga ialah Pekan Nabalu dekat Kota Belud. Sini antara foto spot yang best untuk hampa ambil gambar dengan view Gunung Kinabalu. Ni kami punya tour guide yang tolong ambil gambar. Trip kami ni private tau. Memang kami berdua dengan tour guide sahaja. Kat Pekan Nabalu ni juga ada jual makanan-makanan. Kalau hampa mai sini, tolong beli pisang goreng ni. Sumpah sedap gila ya. Dan dekat sini kedai souvenir sangat banyak tau. Ada lagi satu bangunan tu penuh dengan makanan-makanan Sabah. So kalau mai Pekan Nabalu ni, bersedialah untuk rambang mata. Tempat keempat ialah Pekan Kundasang. Dekat sini memang syurga buah-buahan. Ada avocado cheese, buah cinta and banyak lagi buah pelik-pelik yang aku tak pernah jumpa dekat Semenanjung. Opposite dengan tempat jual buah tu, ada tempat jual makanan dengan jual baju bandar. And dekat lereng bukit ni pula ada foto spot yang sangat-sangat cantik. Tapi nak masuk dalam ni kena bayar lah. Next yang ni, kalau hampa nak mengopi sambil layan view yang tenang dengan suasana yang sejuk, silalah singgah. Yang ni nama dia Anuh Coffee. Kalau datang Kundasang, rugi tak mai sini weh. Lagi-lagi perempuan kan, kita kan suka video gambar yang cantik. So tolonglah singgah dekat Spring Garden ni, okey? Kalau ikut itinerary memang tak ada tau tempat ni, tapi kami custom. Kira macam buang satu tempat tambah satu tempat. Bayaran dia tak payah tambah apa-apa. Tempat yang seterusnya ni tolonglah mai awal pagi, sebab bila awal pagi awan tak ada lagi tau dekat Gunung Kinabalu ni. Sangat clear. Mount Kinabalu Golf Club. Dekat sini hampa boleh mai breakfast berviewkan Gunung Kinabalu ya. Tempat yang ke-8 yang ni paling famous dekat Kundasang, Desa Dairy Farm. Depa kata dekat sini vibes ala-ala New Zealand gitu. Ada beberapa aktiviti juga yang kita boleh buat, antaranya bagi susu dekat lembu dengan kambing, dengan bagi rumput lah. And boleh juga pergi tengok lembu yang gemuk-gemuk dekat kandang depa. Jangan lupa rasa juga tadi punya aiskrim. Yang ni aku tengok semua orang duk pegang benda sama je. Memang sedap. Tempat ke-9 yang ni nama dia Bonbon Kampung Marakau. Sebenarnya ada tempat macam fish spa lagi tu. Ada sungai, ada ikan yang sangat banyak. Tempat ni khas untuk orang yang suka ikan lah ya. Kalau macam aku ni takut-takut sikit-sikit duk jerit. Tak payahlah duk main. Nak bagi makan ikan tu dekat tepi-tepi boleh. Kalau nak masuk terus dalam sungai tu pun boleh juga. Tempat yang ke-10 yang ni Ranau Rabbit Farm. Kalau tadi ikan kan, yang ni arnab pula. Boleh bagi makan arnab, boleh pegang dan boleh angkat tau arnab dekat sini. Semua jinak-jinak. Aktiviti lain pun ada juga macam skybike, flying fox dan buayang gantung ataupun buayan yang macam ala-ala dekat Bali tu kan. Yang pakai skirt, pakai gown terbang-terbang macam Pontianak tu. Siapa yang berani, boleh try. Tempat yang ke-11 kita back to KK
ni, yang ni pasar malam terbesar dekat Kota Kinabalu. Manusia dekat sini mak dahsyat weh. Dia punya ramai, hujan ke tak hujan ke memang ramai. Makanan pun meriah. Kalau datang Sabah, hampa sangat rugi kalau tak pergi pulau-pulau depa yang sangat cantik tu weh. First pulau yang kami pergi ialah Sapi Island. Yang ni kami pergi untuk buat parasailing. Aktiviti ni kami add on tau dalam trip Daeng. Tak menyesal weh, add on dah lah murah and best pula tu. Lepas tu kami pergi Manukan Island. Pulau ni lagi besar, ada macam-macam benda lagi lah, and boleh snorkeling juga. Equipment snorkeling kami minta dekat tour guide. Kalau nak tengok sunset yang sangat cantik, tolong pergi Tanjung Aru. Dekat sini ada food fest juga tau, meriah. Ambil gambar tepi pantai macam ni memang penuh lah dengan manusia. Kalau nak lagi cantik, boleh naik kayak tu. Si ada fotografer personal lagi. Seafood Todak Waterfront ni memang syurga kalau hampa nak makan seafood yang fresh. Hampa tahu lah kan, seafood dekat Sabah ni fresh dia lain macam. Semua besar-besar. Puas hati aku makan. Tempat yang ke-16, Menara Tun Mustafa ataupun bangunan Yayasan Sabah ni cantik kalau nak ambil gambar. Ni macam bangunan kerajaan lagi tu. Tempat yang ke-17, Masjid Terapung. Siap ada platform weh untuk ambil gambar dengan masjid ni. Nak masuk dalam masjid pun boleh. Tempat yang ke-18 ni Pasar Filipina untuk borong souvenir. Kalau pandai tawak memang dapat harga yang best. Cukuplah 4 hari 3 malam Farid dengan Dine Travel. Harga dia sangat murah untuk package yang termasuk dengan return flight tau. Daripada KL ke Sabah, Sabah ke KL. Termasuk juga check-in luggage dengan makanan dekat atas flight. Farid dengan husband enjoy gila trip KK dengan Kundasang. Ada rezeki boleh repeat. I found the Disneyland secret garden in Sabah Kundasang. It's called Gathering Village, and the most impressive part is, on the left, you got this amazing garden view with so many flowers, and on the right, you can literally see Mount Kinabalu right in front of you. Especially around 5:30 a.m. in the morning, watching the sunrise with Mount Kinabalu right in front of you, just breathtaking. And the room, oh my gosh, is super clean and comfy. Even the bathroom has water heater and is super duper clean. Then the next morning, woke up around 5:30 again, pulled the curtains open, and the view of Mount Kinabalu was just right in front of you. So this time I stay in a double room. It's 160 ringgit on weekdays and 190 during weekends or school holidays. I'll drop the villa contact in the comment below. Go check it out. Hop in Safu. Di Malaysia, alam dan pembangunan berjalan seiring. Tak terlalu ekstrim, tak terlalu hilang arah. Dalam satu perjalanan, mereka boleh lihat bandar moden dan dalam masa yang sama, merasai ketenangan alam. Bagi pelancong, keseimbangan ini jarang ditemui. Dan itu yang membuat mereka berhenti dan benar-benar melihat. Ramai pelancong datang untuk ambil gambar, tapi mereka pulang dengan sesuatu yang lebih. Tempat di Malaysia bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasai. Suasana, manusia, kehidupan semuanya memberi pengalaman. Dan pengalaman itu yang membuat mereka terkejut, kerana ia tidak boleh dijelaskan dengan kata-kata sahaja. Korang setuju tak kalau aku cakap Sabah ni negeri paling cantik dalam Malaysia? Kalau korang ada plan nak ke Sabah, korang boleh save video ni siap-siap sebab aku akan bawa korang melihat keindahan Sabah. Untuk train ni aku decide untuk solo travel. Pagi-pagi lagi aku dah terpacak dekat airport dan aku naik Malaysia Airlines untuk ke Sabah. Perjalanan makan masa dalam 2.5 jam ya. Bayangkan belum landing lagi ni, tapi Sabah dah bagi aku very good first impression. Sampai je airport, aku terus ambil kereta sewa. By the way, aku terjumpa Caprice. Rupanya sama flight dengan aku. Betul-betul kebetulan sungguh. Dari Kota Kinabalu ke Kundasang, perjalanan ambil masa dalam 2 jam. Aku nasihatkan tolong isi minyak awal-awal dekat bandar KK ni. Sebab sepanjang perjalanan ke Kundasang, stesen minyak ni memang susah nak jumpa. Tempat pertama aku pergi ialah Paul Lumpur Melangkap Campsite. Dekat sini ada sungai yang view background Gunung Kinabalu. Cuma puncaknya tak jelas waktu aku datang sebab hujan. Bila celup je kaki, memang betul-betul sejuk sampai ke tulang sumsum. Memang healing lah tempat ni. Next, kita pergi pula ke Pekan Nabalu. Dekat sini ada satu platform tinjau yang mana korang boleh nampak Gunung Kinabalu dengan jelas. Alhamdulillah, waktu aku datang, cuaca cantik. Memang view dia padu yang amat. Akhirnya aku sampai juga ke Kundasang. Aku ada book satu hotel ni tau. Hotel ni dia punya tinggi. Memang tak boleh bawa bincang langsung. Naik atas tu memang scary. Tapi bila kau sampai je, view dia memang berbaloi-baloi. Tengoklah view pagi-pagi, ya Allah, memang cantik sangat. Sekarang kita dah sampai ke Desa Dari Farm. Inilah tempat yang orang selalu kata macam New Zealand tu. Kat sini korang boleh bagi makan rumput dekat lembu-lembu ni. Lepas tu boleh bagi minum susu pula dekat kambing ni. Comel-comel kambing ni. Dekat sini juga korang boleh tengok lembu yang besar gedabak yang korang takkan jumpa kat tempat lain. Jangan lupa try dia punya aiskrim, memang sedap weh. Korang boleh singgah ke Mount Kinabalu Golf Club untuk breakfast. View kat sini pun boleh tahan cantik. Dekat sini pun ada ladang strawberry dia sendiri. Korang boleh petik strawberry yang segar-segar ni terus dari pokok.
Kat sini banyak tempat yang korang boleh ambil gambar lawa-lawa dengan family, dengan kawan-kawan. Ada kafe juga, korang boleh makan kek dan minum susu strawberry. Seterusnya, aku pergi ke Alpaca Club. Surprisingly, aku enjoy betul main-main dengan alpaca ni. Kau tahu tak apa rasa bila belai bulu alpaca ni? Lembut macam kapas, weh. Korang jangan risau, alpaca sini well behave. Dia tak meludah-ludah. Aku sempat singgah ke Pekan Kundasang. Dekat sini memang sugar, buah-buahan. Macam-macam buah korang boleh jumpa, korang boleh beli. Next, aku melawat ke tempat bersejarah di Kundasang, iaitu Kundasang War Memorial. Ia dibina untuk memperingati tawanan Australia dan British waktu Perang Dunia Kedua. Tempat ni dihiasi dengan pokok-pokok bunga dan dijadikan sebagai taman yang bertemakan ala-ala Inggeris. Kalau korang suka minum kopi, makan dessert, datanglah ke Anu Cafe dekat sini. View dia memang cantik menghadap bukit-bukit. Next, kita pergi pula ke Kinabalu Park. Inilah starting point untuk mereka yang nak hiking ke Gunung Kinabalu. Sampai sini korang akan disajikan dengan pemandangan Gunung KK yang sangat-sangat indah. Last, kita balik pula ke KK untuk pergi ke Pulau Manukan dan Pulau Sapi. Korang tengoklah air dia, crystal clear. Dekat sini korang boleh snorkeling. Ada banyak anak-anak ikan dekat bawah jetty ni. Overall, serius aku cakap, trip ke Sabah ni antara pengalaman travel paling best dalam hidup aku. Cuma aku kesian dengan keadaan jalan raya dekat Sabah yang agak teruk. Orang Sabah deserve better than this. This is Kundasang, located in Ranau, Sabah, Malaysia. Kundasang is the Kadang-kadang kita sendiri tak nampak keistimewaan tempat kita. Kita anggap semua ini biasa. Tapi bagi orang luar, Malaysia adalah sesuatu yang luar jangka. Bukan kerana kita paling hebat, tetapi kerana kita masih ada keseimbangan yang semakin hilang di dunia hari ini. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkejut. Jadi bila orang luar terkejut melihat Malaysia, mungkin itu bukan kerana mereka tak pernah lihat yang cantik, tetapi kerana mereka akhirnya merasai sesuatu yang tidak semua tempat mampu berikan. Arus Story dari lensa dan cerita bukan sahaja dihayati tapi dipelajari.